Cara untuk mengeluarkan Yearly Purchase Analysis. Hai, saya Jay dari EIST SQL. Hari ini saya akan ajar macam mana nak gunakan Yearly Purchase Analysis dalam SQL System. Sekarang anda boleh pergi dekat Purchase, Yearly Purchase Analysis. Sini anda boleh pilihkan tarikh yang dalam 12 month punya sebab ini adalah Yearly Purchase Analysis. Contohnya, kalau saya apply tarikh dalam 12 bulan, lepas tu saya apply, SQL akan keluar satu warning. Tarikh kena within 12 months. Contohnya sekarang saya apply tarikh 12 bulan dalam 2026. Lepas tu apply. Sini SQL akan separate bulan by bulan, semua setiap bulan punya amount, lepas tu by item. Hari ini kalau saya nak tengok dalam supplier punya bukukan daripada item punya, saya boleh take supplier, lepas tu apply tu kali lagi. Lepas tu sini akan keluar semua total by supplier. Sekarang saya pergi balik item code. Kalau contohnya saya nak tengok 2 ataupun 3 item sahaja, saya boleh take dekat sini 3 item, lepas tu apply satu kali lagi. Sini akan appear apa-apa yang saya sudah beli dan bayar dekat supplier punya. Kalau saya nak tengok ini total amount dia, saya nak tengok total quantity untuk item ini, saya take quantity, lepas tu sini akan appear quantity untuk item ini. Okay, contohnya sekarang saya apply semua. Ini adalah item punya quantity. Sekarang kita bagi dekat preview. Ini adalah report dalam Yearly Purchase Analysis. Sini adalah satu summary untuk total amount dan total quantity. Ini adalah cara untuk gunakan Yearly Purchase Analysis dalam SQL. Kalau anda suka video ini, anda boleh like and share. Thank you.